Hai semua, ini adalah deodorant mist tawas spray saya blend di rumah dan saya menggunakan tawas sebagai bahan untuk mengurangkan bakteria yang menyebab bau badan. So, tawas berbentuk macam ni, dia adalah sumber galian semula jadi. Dia membantu untuk dapatkan permukaan di mana bakteria tidak boleh membiak. Bau badan kita disebabkan oleh peluh yang dimakan oleh bakteria dan kemudian bakteria tersebut kumuh dan kumuh tu yang menyebabkan bau badan yang busuk. Sekiranya kita berpeluh saja dan tak ada bakteria atau kurang bakteria yang menyebabkan kumuh yang busuk tu, maka peluh kita tidak berbau kuat dan kita boleh peluh tanpa busuk. Jadi macam mana nak gunakan? Apabila berada dekat rak, dalam beberapa ketika akan ada satu lapisan minyak kat sini. So cuma goncangkan perlahan macam ni, 1, 2 saja. Dan cara penggunaan dia ialah ni sebagai contoh ya. So ini T-Rex, so ni ketiak dia. So spraykan 1 hingga 2 saja dalam jarak yang begini. So tepi sikit kita cuba ya. So ni T-Rex, angkat ketiak, spray dalam jarak juga 1, 2, dah. Itu saja. Dan kita biarkan beberapa ketika untuk dia kering saja. Okey T-Rex. Kemudian boleh pakai baju macam biasa. Ini membantu untuk yang ada masalah berpeluh yang busuk. Anda boleh berpeluh dengan sihat tanpa bau badan. Terima kasih.